Hari ni aku tengah bawa satu SUV yang aku rasa makin hari makin ramai orang sebut, Jayco J7. Aku faham kenapa. Bayangkan situasi kau tengah bawa family balik kampung, jalan hujan licin, tiba-tiba ada selekor tajam lepas turun bukit. Kalau kereta biasa kau akan macam gabra lah. Tapi dengan Jayco J7 dia ada sistem ARDIS, All Road Drive Intelligence System, yang boleh detect and adjust traction ikut jalan. Dia ada sampai 7 mod pemanduan. Nak redah batu, pasir, lumpur, salji pun boleh sebenarnya. Jadi tak kisahlah bawa kereta ni dekat bandar ke kampung ke, semua dia boleh adapt lah. Macam SUV urban tapi dia ada jiwa off-road tu sendiri. Lagi satu, pernah tak korang lalu kawasan sempit kan? Kiri kanan dia ada tiang, dia ada longkang. Lepas tu kau dah cuak sebab tak nampak bawah kereta kan? Ni biasa kalau kau masuk kawasan kampung ataupun kawasan construction lah. Jayco J7 dia ada kamera 540 darjah. Bukan setakat depan belakang, siap boleh tengok bawah kereta. Ini membantu gila lah bila kau nak elak batu, lubang ataupun even mainan budak dekat bawah kereta tu. Rasa macam ada mata tambahan. Kadang kalau kau lalu tempat parking yang sempit gila kan, dekat basement ataupun jalan konkrit atau berbukit tak rata, kamera ni memang boleh jadi penyelamat. Sekarang kau bayangkan kau tengah keluar dating ataupun lagi logik pergi event, baju dah smart, cemboy, kereta pun nampak level dah. Jayco J7 ni handle pintu dia jenis pop-up. Bila kau dekat, kunci dalam poket ataupun dalam beg, kereta akan detect and handle dia akan keluar sendiri. Bila kau drive sikit je, dia akan flash balik dengan body. Memang nampak clean, macam kereta konsep. Ada lagi kereta boleh buat macam ni? Memang ada. Tapi nak katanya yang Jayco bagi features ni dekat J7. And even kereta yang lagi mahal daripada ni pun tak bagi pintu pop-up. Dan ada juga situasi kan, di mana kau nak tengok indikator dekat kawasan lain. Masa short distance tak kisah pun. Macam aku sendiri kan, masa long distance aku tak adalah bosan sangat. Tapi Jayco J7 dia ada head up display yang boleh adjust ikut tinggi kursi kau. Jadi semua info penting, speed, arah navigation, keluar terus depan mata ikut level mata kau. Tak payah nak tunduk-tunduk, fokus je dekat jalan tapi info tetap jelas. Sekejap, aku pernah drive KL ke Penang waktu malam-malam naik kereta media Jayco J7. Head up display ni memang membantu lah. Kau boleh tahu semua info penting sambil mata terus dekat depan sebab kau tengok je kan. Kita tengok Jayco J7 daripada luar pula. Design dia memang lain macam. Garisan body dia sharp and masculine, nampak moden tapi tak over. Grill depan dia besar and berkarakter, bawa identiti sendiri. Awal J7 masuk Malaysia dia dulu kan, duk banding dengan model tu lah, model ni lah. Tapi sekarang kalau kau tengok, dah tahu ni J7. Lampu LED dia pun slim, agresif, lain daripada yang lain. Kalau kau parking dekat rumah kan, jiran kau dah tahu dah ni Jayco ni. Rupa dah cukup bagus, practicality pun dibagi. Contohnya tailgate dia tu jenis power liftgate. Jadi bila tangan penuh dengan barang kan, lepas shopping je bawa barang dapur, tekan je butang ataupun nak bagi lagi senang, kau berdiri je dekat bonet tu dalam 3 saat macam tu. Time tu dia akan buka sendiri. Lepas tu ruang bonet pun luas. Engkau nak letak stroller, luggage, kotak besar, semua boleh buat. Aku berkenan dekat sunroof panoramik. Buka je bumbungan, boleh lari sampai belakang. Bukan saja untuk drive tapi penumpang belakang pun boleh enjoy view. Aku pernah lepak dekat tepi pantai kan, buka je sunroof sambil pasang lagu. Vibe dia memang lain, tak payah nak keluar pun. Duduk dalam kereta pun rasa tenang. Dan kalau korang suka detailing, tengok interior dia. Material dalam Jayco J7 jauh lebih detail daripada competition dengan harga yang sama. Soft touch dashboard, leather seat, ambient light warna boleh tukar. Kereta ni SUV, dan korang tahu SUV relatively lebih mahal. Tapi interior dia lagi mewah daripada sedan dengan harga yang sama. So kalau cerita pasal keberbaloian dia, boleh faham lah. Satu lagi benda yang aku rasa unik, gear level dia. Nampak macam joystick kapal terbang tu. Feeling dia memang rare. Kalau kau tolak gear tu, rasa macam pilot tengah bersedia untuk take off tu. Aku tahu benda ni subjektif, tapi bagi aku details macam ni lah yang buat daily drive rasa lebih special. Sekarang aku nak cerita bab infotainment. Skrin dia 14.8 inci, besar and responsive. Kau tekan je semua smooth. Dia ada Apple CarPlay, ada Android Auto, dia boleh connect tanpa kabel. Jadi bila masuk je kereta, dia akan terus sambung dengan phone kau. Masuk, senang nak buka Spotify, Waze, Maps, semua dekat dalam satu skrin. Lagi satu, kalau phone kau low battery, jangan risau. Wireless charger dia 50 watt, antara yang paling laju yang ada dekat dalam Mirki
pocket, letak phone, terus charge. Dan yang paling best, charger tu dia ada cooling fan. Jadi phone takkan panas even kau tengah navigation ataupun stream video yang lama-lama. Sebab yelah, Spotify kau biasa tak bayar, so dengar lagu dekat YouTube screen lah kan. Screen mesti on bila tak bayar YouTube tu. Kau faham lah. Sekarang kita cerita bab PHEV, plug-in hybrid. Korang bayangkan rutin harian, ulang alik kerja, hantar anak sekolah, singgah beli barang, semua ni nak pergi mana-mana ni tak jauh. Dengan model J7 hybrid, kau boleh guna elektrik je, senyap, jimat and bersih. Bila bateri habis, barulah enjin petrol tu disambung kerja. Charging pun senang, boleh buat kat rumah ataupun mana-mana public station. Dia bukan hybrid biasa, dia plug-in hybrid. Itu beza dia dengan model-model yang biasa kita dengar hybrid. Jadi dua jenis, kena faham itu. Rupa dia pun susah nak nampak beza dekat dalam interior tu, baru ketara. Dia macam ni lah kan. Sekarang J7 full engine, tapi ada juga customer yang perlu range lebih jauh and jimat minyak. Sebab itulah J7 PHEV masuk dekat dalam market. Diorang dah memang ada teknologi tu buat masuk Malaysia je, dengan super hybrid system, paling affordable pun untuk PHEV option. Jadi tak adalah isu macam range anxiety macam EV biasa. Kau dapat best of both world. City driving pakai elektrik, long distance pakai petrol. Dan yang features paling gempak, Cinema Tonneau Cover. Aku sendiri pernah try lah masa camping dengan kawan-kawan dekat Janda Baik. Malam tu pasang screen projector dekat bonnet belakang. Malam tu pasang screen projector built-in guna soket V2L yang ada 3.3 kilowatt terus pada power projector and speaker. Jadi open air cinema terus. Semua orang terkejut macam kereta ni boleh wayang Cuma ni buat aku rasa yang Jeku J7 ni bukan sahaja kereta untuk drive daripada A to B, tapi kereta yang bawa gaya hidup. Dia buat kau rasa lain, rasa best tunjuk, and yang paling penting best pakai hari-hari. Jaminan dia pun bukan biasa-biasa. Enjin dia diberi warranty 7 tahun plus 3 tahun ataupun 1 juta kilometer untuk EWP. Cuba kau fikir 1 juta kilometer. Ini confident gila. Biasanya jenama lain kau akan dengar lah, dia akan bagi 5 tahun. Bilakah company dia boleh berani letak warranty lebih daripada ni? Maksudnya dia yakin lah dengan produk dia, dan kita sebagai pengguna pun rasa secure. Rata-rata aku tengok Jeku sekarang memang senang gila nak jumpa atas jalan. Sebab daripada consumer survey, warranty ni lah dia punya salah satu faktor besar. Conclusion dia, Jeku J7 ni lain daripada yang lain. Jeku J7 dia bukan sekadar SUV cantik tau. Dia SUV yang ada identiti. Teknologi dia futuristik tapi praktikal. Dia bukan sekadar gimmick tapi boleh guna hari-hari. Sama ada kau duduk dekat bandar ataupun kampung, suka travel ataupun kau ni family man, semua jenis lifestyle boleh masuk. Kalau kau orang tengah terfikir nak tukar SUV ataupun nak cari something fresh, something new, aku suggest sangatlah pergi test drive dulu Jeku J7. Sebab sampai bila kau pegang steering ni, sebab bila kau drive ni kereta ni, baru kau faham, oh ini yang Zakiri cakap, oh ini point dia sebenarnya, barulah semua gitu. Dan inilah apa yang aku rasa berkenaan Jeku J7 ICE dan even PHEV. Dan next aku nak try nantilah drive PHEV pula. So kalau korang suka konten ni, jangan lupa tekan like and share, sebab aku tahu ramai nak tahu pasal kereta ni. Korang kena share. And kalau ada soalan, drop je dekat ruangan komen. Aku akan reply melalui video terus lah. So terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang. Kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video lain nanti. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye-bye.